Hari ini kalau kita contoh lepas solat Jumaat, turn on enjin kereta, termometer dah tunjuk 40 darjah Celsius. Jalan keluar selang berapa meter berpeluh, Ustaz. Kita lihat apa yang dikatakan sebagai freak weather. Tiba-tiba hujan dengan lebat, tiba-tiba ada keadaan ribut dan taufan dan seumpamanya. Ini melambangkan bagaimana pencemaran udara, pencemaran alam telah pun lama berlaku. Dalam 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, bagaimana keadaan alam kita. Kereta sebagai orang Islam ni, ini satu tanggungjawab kita juga, atau sebenarnya ini satu perkara yang Allah dah tentukan? Saya teringat hadis Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, kalau kamu ada benih dan kamu merasakan esok hari kiamat, the Prophet SAW even mention, tanam, tetap tanam. Maknanya apa? Kita tidak akan dipersoalkan mengenai apa yang akan berlaku, tapi kita dipersoalkan apa yang kita buat. Awak bawa botol, lepas awak isi, awak tak nak pakai ni, orang nampak, ya Allah, satu benda, dua benda je, apalah kisah. Dan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman kan, as-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Allah sebut semuanya ada timbangan, semua ada balancing yang cantik. Wa aqimul wazna bil qisti, berlaku adil di dalam engkau menimbang perkara-perkara ini. Jadi perkara ini, ulama tafsirkan kerosakan perkara ini adalah menjaga alam sekitar. Preservation atau kita jaga segala-galanya ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah dan antara tujuan syariat yang tinggi. Jadi jangan kita perlekehkan, jangan kita perlekehkan. Salil qawafi salil amjad an amali salil awani wa salha anta akhina ana al-ikha'u ana hablun bihi i'tasamat lahun nawadi wa kunna khayra ma'tina. Hari ini nak cakap Melayu ke cakap orang putih? Melayu. Boleh faham semua bahasa Melayu? Boleh Alhamdulillah. Jadi kebanyakan bahasa Melayu. Cuma nanti tadi seperti mana saudara Zah sebut, kita pun ada dekat video tu rekod. Jadi kadang-kadang kita bual ni macam telo-telo lain ke apa, boleh sama-samalah kita raikan, insyaAllah. Kita persilakan untuk kita mulakan majlis kita sebentar lagi, insyaAllah. Bismillah, Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bagi jemaah yang baru hadir, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka yang sedang menyaksikan live streaming, tak silap saya, juga ucapan selamat datang ke live stream Masjid Anggulia bersempena dengan Green Day yang mereka adakan. Ini kali pertama, Ustaz. Betul. Dan juga bagi teman-teman Sabahanda yang sedang menyaksikan, mungkin pertama kali mendengar suara saya, menyaksikan wajah saya. Nama saya Zar Ismail, dan juga teman saya ni adalah Ustaz Nuzan. Ustaz Nuzan ni merupakan ustaz yang sangat masyhur lah di Singapura dan juga di Indonesia sebenarnya. Saya baru tahu sebab baru-baru ni ikut dia ke Surabaya untuk pergi bertemu teman-teman yang berada di sana. Masya Allah. Kira influence you sampai ke Indonesia. Jadi, luar biasa. Jadi sebenarnya syuhrah, kalau sebenarnya syuhrah ataupun kemasyhuran itu sesuatu keaiban dalam agama. Keaiban? Keaiban. Okey. Kerana Imam Al-Ghazali menyeletakkan populariti lah, ataupun orang mengenali, itu satu benda yang boleh membinasakan kita tau. Sebenarnya. Kerana kita akan rasa hebat. Kadang-kadang kalau kita tak kuat, kita akan mempergunakan populariti tersebut kepada keuntungan diri, kepada kemaslahatan diri. Lepas tu rasa lain. Dan saya lalui kehidupan tu, saya rasa mesti ada terkesan juga. Cuma macam mana kita balik kembali ingatkan kita ni hina. Oh, ada satu cerita, ibu-ibu, ada satu cerita namanya Imam Ash-Sha'rawi dekat Mesir. Dia bukan popular, dia memang alim, soleh. Masjid penuh tau, orang datang masjid ramai penuh. Sayang sangat dengan ulama. Macam kita sekarang ni mungkin nampak artis ke kan, nampak apa kita suka lah kan, nampak pemain bola kan. Tapi masjid ni penuh. Imam Sya'rawi ni sampai orang angkat dia masuk dalam kereta, orang angkat kereta dia. Orang ingatkan mogok, tapi bukan mogok, happy sangat, sayang sangat dengan dia. Sebelum dia balik tu, teka dia pergi mana? Dia pergi masjid lain, masjid yang kecil-kecil. Bila dia pergi masjid yang kecil-kecil, dia pergi toilet dia,
dia basuh toilet tu. Dia cuci toilet. Dia kata, aku ni memanglah orang sanjung, tak ada masalah, tapi aku nak jaga hati aku. Kalau masjid aku boleh basuh dan aku rasa aku juga khidmat untuk rumah Allah, aku mesti rasa sama juga. Bila aku syarahan, bila aku mengajar, bila aku buat apa-apa khidmat di rumah Allah, aku rasa sama. Aku rasa untuk agama Allah, bukan bangga apa. Kalau aku cuci masjid pun, aku mesti rasa sama untuk agama Allah. Dia buat macam tu, sampai ke tahap macam tu. Tapi jangan harap lepas ni saya pergi tolong cuci masjid Angguliah ke, punya toilet ke apa, jangan salah lah. Tapi yang saya suka, Zar, di masjid Angguliah ni, subhanallah, ini antara masjid yang tak ramai orang dulu hadir. Kerana mungkin masjid Angguliah, yalah, ini bukan tak ramai orang hadir, tak ramai muslimah hadir. Kalau saya tak silap dulu tempat muslimah agak susah kalau yang masjid yang lama lah. Tapi ini tempat markas dulu orang-orang jemaah tabligh. Tapi sekarang pada hari ini kita ada Green Day. Ada Green Day. Kemudian di hadapan kita ni ada kebanyakan daripada kaum muslimah yang hadir. Jadi menunjukkan masjid Angguliah ni satu masjid yang selalu orang kata dekat sebelah Mustafa, dekat dengan Norris Road punya Capati kan. Tapi sekarang ni kuliah-kuliah dan program-program agama pun sudah meriah di sini untuk inclusivity kepada ramai masyarakat bersama-sama di ruang etika Masjid Angguliah. This is your first time here? Ini bukan kali pertama sebab lazimnya bila saya pergi ke Mustafa, masa waktu saya akan solat di sini. Saya suka sebab berhawa dingin. Ya, aircon. And selalu orang kalau tengah tunggu labor anak dia dekat KK sekarang KK, dia ada lagi satu dia kat Bristol Lane, masjid apa kat Bristol tu, Masjid Tasik Utara. Tapi kadang-kadang ada orang tengah tunggu labor tu kan, dia pergi daerah Masjid Angguliah. Isterinya tengah baru berapa senti je buka cervix dia ke apa kan. Jadi dia pun nak doa banyak-banyak waktu solat. Walaupun dekat KK tu ada jugalah boleh solat, tapi selalu orang suka singgah Masjid Angguliah di sini. Dan turis-turis pun suka apabila shopping di kawasan sini, dia akan pergi ke Masjid Angguliah. Saya difahamkan Masjid Angguliah depan dia tu bangunan dia masih yang lama punya kan. Dia punya gerbang dia, tapi dalam dia terindah sergam, Masya Allah. Hari ini Green Day. Ya, ini adalah hari pertama saya difahamkan oleh pihak jawatan kuasa masjid. Mereka melaksanakan acara Green Day sebagai acara untuk memupuk semangat mencintai alam. Islam ada banyak aspek dalam kehidupan, ada solat dia, ibadah dia dan seumpamanya. Dan ada juga aspek mencintai alam. Bila kita sebut berkenaan dengan mencintai alam, kita lihat keadaan kita di Singapura sekarang. Senang cakap, kalau saya keluar sekarang pada waktu panas terik, 20 tahun yang lalu berbeza suhu dia. Kalau 20 tahun yang lalu mungkin kadar suhu dia rendah 2 ataupun 3 darjah Celsius lebih rendah daripada hari ini. Hari ini kalau kita contoh lepas solat Jumaat, turn on enjin kereta, termometer dah tunjuk 40 darjah Celsius. Jalan keluar selang berapa meter berpeluh, Ustaz. Bahang dia lain. Kita mengatakan ini adalah kerosakan alam yang kita lihat. Bukan saja di Singapura, malahan di seluruh dunia. Contoh, kalau dulu kita pernah pergi melaju ke Cameron Highlands, dulu sejuk. Sekarang dah tak sejuk. Dia cakap, bahang dah naik, pohon-pohon telah pun ditumbang. Oleh kerana itu cuaca dah kurang sejuk. Kita lihat di negara-negara lain, dulu snow, dah tak lagi snow dan seumpamanya. Kita lihat apa yang dikatakan sebagai freak weather. Apa tu maksudnya? Freak weather bermaksud tiba-tiba hujan dengan lebat. Freak weather. Tiba-tiba ada keadaan ribut dan taufan dan seumpamanya. Ini melambangkan bagaimana pencemaran udara, pencemaran alam telah pun lama berlaku. Dan dia tak berlaku selang 1-2 tahun. Dia berlaku selang bertahun-tahun dan kesannya sekarang, Ustaz, kita lihat. Dan antara perkara-perkara yang saya seringkali berkongsi sama dan berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin lebih muda, anak-anak yang lebih muda, mereka berkongsi kekhawatiran dalam 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, bagaimana keadaan alam kita, akan lebih teruk ataupun sebaliknya. Bagaimana Ustaz, kita sebagai orang Islam ni, ini satu tanggungjawab kita juga atau sebenarnya ini satu perkara yang kadar Allah dah tentukan? Yalah, macam memang dah nak kiamat apa, nak buat apa kan? Dan memang dunia nak akhir zaman, maksiat banyak. Mestilah alam raya pun ada banyak bencana. Baik, sebelum kita pergi semua tu, saya tertarik tadi yang saya sebutkan, kita memikirkan ataupun masyarakat dunia memikirkan 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Macam mana zaman anak aku? Macam mana zaman cucu aku? Macam mana alam raya ni? Dia bukan cakap pasal ekonomi, bukan cakap pasal teknologi je. Alam raya pun menjadi keprihatinan pada 10-20 tahun akan datang.
Tapi saya sebelum nak cerita, saya teringat hadis Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, mafhumnya, kalau kamu ada benih, ada seed, ada apa nama dia, bijiran ataupun bujiran lah, apa nama dia, benih lah. Kalau ada bijiran itu dan kamu merasakan esok hari kiamat, tomorrow is doomsday, tomorrow is yaumul qiyamah. The Prophet SAW even mention, tanam, tetap tanam. Maknanya apa? Kita tidak diberikan hukuman terhadap apa situasi yang akan berlaku. Apa produk ataupun apa natijahnya, tak kisah. Awak pakai plastik, takut CFC lah. Awak pakai apa namanya, botol air. Awak bawa botol, lepas awak isi, awak tak nak pakai ni. Orang nampak, ya Allah, satu benda, dua benda je, apalah kisah. Kita tidak akan dipersoalkan mengenai apa yang akan berlaku. Tapi kita dipersoalkan apa yang kita buat sekurang-kurangnya di dalam diri kita dan kehidupan kita. Walaupun sebatas matikan elektrik, walaupun tak ambil wuduk dekat air dengan pipe yang besar, kita tak akan dicakapkan tentang apa conclusion yang akan datang. Tapi for the sake of video juga dan pada masa akan datang, saya nak bawa satu perkara perhatian, iaitu bila cakap pasal alam sekitar, cakap pasal menjaga preservation lah, zaman sekarang kita panggil sustainability kan, environment. Di dalam agama ini ada satu yang konsepnya nama maqasid syariah, the higher objective of syariah. Maksud daripada pensyariatan ini, apa tujuan-tujuan utamanya agaknya? Tujuan utama menjaga agama, menjaga diri. Sebab itu kita tak boleh membunuh, sebab itu tak boleh minum arak, tak boleh makan dadah, semua menjaga akal. Tak boleh mencuri, ada zakat, menjaga harta. Jadi ini semua tujuan-tujuan di dalam syariat, higher objective of syariah. Salah satu ulama contemporary yang menekankan, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan ramailah juga, yang menekankan ada lagi satu tujuan utama pensyariatan ini, segala hukum hakam, segala ayat-ayat, segala yang Allah berikan kepada kita, ada lagi satu tujuan yang zaman ini lebih sangat kita perlu berikan perhatian. Namanya hifzul bi'ah. Apa tujuan? Memelihara environment ataupun persekitaran. Dan ini terbukti dalam Al-Quran. Allah sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan engkau ni, kenapa manusia? Kerana nak jadi perwakilan Allah di muka bumi ini. Jadi perwakilan Allah, dia bukan hanya beribadah, bukan hanya memakmurkan masyarakat, tetapi memakmurkan alam raya. Dan dalam kitab Muqaddimah, kalau Ibn Khaldun kata, memakmurkan masyarakat, menjayakan ekonomi, tidak akan dapat terjadi kalau alam raya ini pun tak dijaga. Jadi saya nak bawa perhatian semua, bila kita cakap pasal ibadah, pasal agama, pasal hukum, pasal mendekatkan diri pada Allah, pasal khalifah di muka bumi, kita tak boleh hanya fokus kepada ritual. Kita boleh sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, itu penting. Tapi salah satu bentuk ibadah pengabdian kepada Allah yang dimasukkan sebagai maqasid yang keenam, tujuan syariat yang keenam, ataupun mereka meletakkan ini tujuan syariat yang membantu untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat yang lain, adalah menjaga persekitaran. Apa makna jaga persekitaran? Bukanlah nampak pokok macam ni kita peluk ke apa, bukan. Maksudnya segenap usaha kita untuk menjaga alam raya Allah. Tak kisah alam raya ini air ke, pokok ke, elektrik ke. Allah sebut dalam Al-Quran, selain daripada perkataan khalifah tadi, Allah sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerosakan akan timbul di lautan dan juga di darat. Ulama tafsir kata di sungai-sungai dan juga di gunung ganang, disebabkan oleh tangan manusia. Dan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman kan, was-samaa'a rafa'a wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Allah sebut semuanya ada timbangan, semua ada balancing yang cantik, langit dan sebagainya. Wa aqimul wazna bil qisti, berlaku adil di dalam engkau menimbang perkara-perkara ini. Jadi perkara ini ulama tafsirkan kerosakan perkara ini adalah menjaga alam sekitar. Secara kesimpulannya yang saya nak tekankan adalah
preservation atau kita jaga segala-galanya ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah dan antara tujuan syariat yang tinggi. Jadi jangan kita perlekehkan. Jangan kita perlekehkan. Ada satu kali Zarlas, Nabi pernah SAW, ada seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ambil wuduk. Dalam riwayat kata dia ambil wuduk mungkin lebih dari 3 kali dan sebagainya. Nabi kata, janganlah engkau bazir. Lepas tu Sa'ad kata, adakah pembaziran ya Rasul? Aku tengah ambil wuduk. Wuduk pun ada bazir ke? Ni kan ibadah. Kata Nabi SAW, walaupun pada sungai yang mengalir. So bayangkan sungai mengalir itu apa yang bazir? Kita ambil, air itu tetap mengalir. Tapi Nabi nak gambarkan bahawa kita perlu gunakan sebagai perwakilan Allah dalam ibadah, dalam keseharian, apa yang cukup dan apa yang mengikut timbangan yang perlu saja. Tak boleh lebih daripada itu. Saya tertarik bila Ustaz mengatakan kalau kita in a sense menjaga alam, ini adalah satu bentuk pengabdian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kita menjaga alam sekitar ni ada banyak cara-caranya. Antaranya saya suka bila Ustaz memberikan contoh cara Nabi berwuduk. Saya tak tahu mungkin ada riwayat ke apa menggunakan air yang sangat sedikit tapi dia boleh macam wuduk kan. Kalau kita kat rumah mungkin kita buka pipe sebesar-besar sebab tak nak, orang kata tu nak betul-betul kenalah, sebab orang cakap kalau tak kena tu nanti tak sah solat kita dan seumpamanya. Tapi dalam peradaban orang yang terdahulu, bagaimana mereka cherish air yang ada dan mereka betul-betul sapukan sehingga mengena semuanya dengan jumlah air yang sangat sedikit. Betul. Dan antara perkara yang saya suka lihat adalah bagaimana ibu dan ayah saya bila keluar mereka makan. Baru-baru ni saya bawa mereka makan duck noodle lah kan. Saya memang waktu tu memang nak berbelanja lah. Nak seorang satu bowl. Tapi mereka kata tak apa, ibu dengan ayah satu je kita kongsi. Dia macam tu. Jadi saya agak, waktu tu saya tengah bina badan, lepas tu ada macam cheat day lah, boleh makan sebarang. So dalam minda saya makan. Hari ni memang celebrate, kita mesti makan. So saya order banyak, tapi mereka order satu je. Tapi bila saya tengah makan tu, saya tengok, wah Masya Allah, begitu tawaduknya mereka. Nak rasa kenikmatan makan tu hanya sedikit saja, kerana yang lain kemungkinan akan jadi wastage lah. Betul. Dan ini satu perkara yang sebenarnya ramai orang berhadapan, banyak restoran-restoran di Singapura berhadapan isu food wastage, pembaziran makanan, yang mana ada kalanya porsi-porsi yang datang selalu kita order, wah kita review, bagusnya banyak, tak rugi, tak lokek. Tapi sebenarnya satu pembaziran yang kita tak dapat habis, mungkin tak bawa balik pun dan dibuang. Bagaimana kalau sekiranya berlaku gitu? Adakah kita berdosa Ustaz? Saya rasa kalau gerai-gerai makan, taruhlah kita pergi kedai makan ibu-ibu sekali bayar sekalian wang lah, dalam sejumlah wang, taruhlah $5. Sekali nasi apa dia orang panggil cinonet sikit aja. Dia kata apa ni $5? Dia bising juga. Tapi kalau kita taruh, ada satu kedai, saya tak boleh bilang lah satu kedai, kita beli, dia akan kasih nasi banyak tau, banyak. Jadi adakah itu pembaziran? Nabi sebut macam ni, kita gunakan kaedah. Nabi sebut makanan itu yang berkat adalah makanan yang untuk seorang tapi cukup 2 orang. Porsi 2 orang tapi cukup untuk 4 orang. Jadi maknanya kalau kedai-kedai yang ada seperti itu, kalau kita kata kita tukarlah trend dia $5 tapi sikit. Kadang-kadang orang kata, alamak sikit sangat lah. Nanti nak taruh $2.50 sikit, untung dia pula sikit sangat, kan? Tak berbaloi bagi kedai nak buat kecil-kecil pula. Apa yang kita boleh buat? Kalau ada kedai kasih makanan banyak, kita makan berdua, makan 3 macam tadi. Ayah ibu kita kan tengok. Beliau tengok ayah ibunya makan berdua, dah lah romantik tu, ada romantik. Kedua, kita tak nak pembaziran. Ketiga, memang manusia dijadikan cukup makan sedikit saja. Kita yang sikit-sikit makan. Tu beza kan. Cukup sebenarnya sikit, itu yang paling sihat. Itu yang paling memenuhi keperluan mereka. Jadi over consumerism is a normalization punya benda. Over consumerism. Awak tengok, ini botol nampak cantik je, 300 ml. Kalau terlebih kadang-kadang dah hujung-hujung orang buang. Dah lah plastik, air pun bazir. 300 cukuplah untuk kita satu kuliah ni, satu sesi ni genap. Tapi cakap pasal wuduk ni,
Nabi SAW sebut diriwayatkan Nabi ni wuduknya satu mud. Satu mud tu, Madinah punya mud tu dalam 680 ml. 682 lah. Macam 2 botol ni saja wuduk. Wuduk Nabi Muhammad SAW. Lebih kurang, lebih sikit daripada 2 botol ni. Okay. Yang disebutkan dalam wuduk tu sapunya. Yang penting rata. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang sapu kepala, yang muka, tangan, kaki semua mesti basuh. Tapi basuh tu bukan suruh buka paip besar-besar, kuat-kuat. Basuh tu asalkan air tu rata mengalir. Jadi pakai sikit kita sapu, dahlah kurangkan bil, dapat ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ketiga, kita dalam hati kita, ya Allah, walaupun aku boleh buka paip besar, walaupun aku mampu nak bayar bil ni semua, tapi aku nak jaga persekitaran. Tak ada kesan yang banyak aku seorang, satu dunia tak buat, tak apa. Allah tak nak tengok apa kesan dia, tapi Allah nak tunjuk apa usaha kita walaupun kita ambil wuduk. Jadi saya rasa dalam banyak-banyak perkara lah, mungkin bab wuduk kita boleh lebih berhati-hati. Bayangkan satu hari 5 kali kita ambil wuduk. Kalau 600 ml, 680 ml, dah berapa gallon dah nanti kalau kita tidak menjaganya. Saya rasa bab wuduk. Apa lagi Zak? You rasa perkara-perkara, you mention makan tadi, wuduk lagi? So baru-baru ni rumah saya sedang renovation. Jadi buat sementara waktu saya tinggal di rumah mak ayah saya lah. Jadi apa yang interesting berkenaan dengan hal ni adalah mak dan ayah saya dapat melihat tabiat saya dalam mencuci baju tau. So saya rajin pergi ke gym untuk bersenam. So cara saya bila saya ke gym, saya pakai satu, balik ke rumah saya basuh, saya pakai lagi satu baju. So dalam satu hari tu kadang-kadang 3 ke 4 helai baju saya tukar sebab senang berpeluh. So ayah saya mengatakan, kau ni aku tengok cara kau akan naikkan bil air tau dekat rumah. Ni kalau pakai satu baju ni, kalau boleh pakai lagi, pakai untuk esok lah. Ni masih boleh pakai apa untuk solat dan semuanya dah pakai. Kalau rasa nak tukar baju, ini masih digantung, boleh digunakan. Jadi saya agak tersentak lah sebab hal itu lazimnya saya dah biasa lakukan. So memang saya tak fikirlah macam nak cuci-cuci lah kan, melonggok dan sebagainya. Tapi bila terkena teguran sedemikian, ada benarnya. Sebab ada kalanya baju yang kita gunakan tu, contohnya the overalls dan sebagainya, boleh digunakan 3 atau 4 hari lagi sebelum benar-benar kotor dan perlu dibasuh. Jadi hal-hal seperti itu ada kalanya kita terlepas pandang. Kita bayar bil air, kita cek SP bayar 400, bayar 300, tapi kita tak cek sebenarnya ada pembaziran juga yang sedang kita laksanakan. Bagaimana Ustaz? Betul. Saya nak ambil teguran ini dengan secara positif, nak mengingatkan yang ada di rumah dan sebagainya. Awak lihat orang-orang tua kita lah terutamanya. I'm not generalizing, but orang-orang tua kita semua, mereka ni bukan kata dibesarkan dalam keadaan tak diberi segalanya, apa yang dia nak dapat, apa yang dia nak dapat. Bukan disebabkan itu aja. Mungkin disebabkan pembesaran mereka itu menghasilkan mereka menjadi orang yang tak sewenang-wenangnya. Nakkan apa, dapat. Lepas tu bila dapat, kita boleh buat apa-apa. Zaman kita pula, generasi kita masih dapat relate. Zaman anak kita tak payah jauh lah, macam anak saya ke semua kan. Nak pergi holiday, Nak makan apa, boleh saja, bila-bila saja. Tapi ini yang kita nak ambil perhatian, iaitu walaupun dalam kemampuan kita sebagai ibu bapa untuk memberikan segala kecukupan buat anak-anak kita, tapi satu nilai yang baik untuk kita didik anak kita, selain dari didik ibadah, ritual, kata-kata yang baik, kesopanan dan juga adab tata susila, didik daripada usia muda tentang kepenggunaan mereka, tentang porsi-porsi makan yang cukup. Kita boleh cukup makan minum, kita boleh persiapkan segalanya, tapi inilah kecukupan. Saya rasa ini satu nilai yang perlu diberikan peningkatan dan perhatian untuk mendidik anak. Bukan baca surah sahaja, bukan baca doa saja, tapi cakap elektrisiti ni mahal. Bukan pasal bil. Kalau elektrisiti ni kita tak gunakan, kita padam, Allah akan sayang. Dia bukan pasal bil mahal. Dia bukan pasal nanti lama-lama wastage ni apa, tapi Allah akan sayang. Ini pembaziran, syaitan akan dekat. Jadi bolehlah kita ambilkan perhatian juga untuk mendidik nilai-nilai
persekitaran ataupun consciousness, awareness about green punya inisiatif ataupun persekitaran. Mengenai perkara ini, kita sebutkan dalam perbendaharaan agama kita tentang pembaziran. Nabi sebut, kulu washrabu wala tusrifu, makan, minum, tapi jangan melampau. Pelampauan ni satu benda. Jadi interesting kita dah nampak air wuduk. Kemudian tadi Zal sebutkan, bila makan pun kalau boleh tak payahlah setiap orang order porsi besar. Kita dah pergi makan ramai-ramai kan, order je 2-3 dulu, share, kalau kurang boleh tambah lagi. Lepas tu tadi disebutkan apa yang baru ni, tentang baju, bilas baju kan, tentang penggunaan baju. Saya kadang-kadang yang saya particular tentang anak-anak ni, kalau electricity tu maksudnya dekat rumah tak ada orang, tak payahlah buka. Kalau dah malam, aircon, adik-adik ada bagus juga. Kalau dah malam, aircon tu tak payah sampai 16. Kalau dah pukul 1 pagi, 2 pagi, letak timer. Ini benda-benda nampak very ringan tau. Tak ada benda lah. Saya boleh tahan sejuk. Tak nak lah. Nanti pun kalau 16 sampai pagi pun tak apa, bangun pagi saya off. Dia bukan bab kesihatan. Dia bukan bab electricity mahal. Dia bab kita perlu ke dah pukul 2 pagi, 3 pagi, tengah sejuk dekat luar, masih 16 lagi. 16 dengan 24 tu, nampak beza temperature je. Tapi kalau orang yang betul-betul beriman, bertakwa, walaupun beza temperature, dia tahu kompresor beza. Dia tahu penggunaannya lebih daripada apa yang dia perlukan. Ini sifat orang beriman dan bertakwa. Benda-benda kecil pun dia bukan pathetic tau. Apa pathetic bahasa Melayu Entah, saya dia bukan macam berkira lah. Dia bukan macam berkira sangat. Ya Allah, ini Haji Bakil betul lah, tak hidung masin 4 degree, pukul 2 pagi pun kau jadikan benda besar. No, ini adalah soal perkara-perkara yang sebegini remeh pun, tapi kita nak buat yang terbaik demi kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panas kat Singapura sekarang Ya, pasti. Sebab bila Ustaz kata sedemikian, saya pun ada refleksi diri juga. Sebab saya jenis yang memang saya suka dengan aircon Ustaz. Jangan cakap malam. Ada kalanya saya bersalah juga pada sebelah pagi dan petang. Bila panas, saya on juga aircon kan. Tak apa, memang boleh. Dah on aircon, on pula kipas. Jadi dia double. Tapi ini merupakan satu perkara yang sedikali saya cuba memperbaiki. Sebab tak kala rumah baru sudah siap, nanti bila anak-anak masuk, saya juga ada tanggungjawab untuk mendidik anak-anak saya. Jadi saya nak tanya mungkin dari sudut perspektif ibu dan ayah pula lah. Bermaksud kalau saya merupakan seorang ayah, kalau saya tak berjaya mendidik anak saya untuk mencintai alam, akankah saya dipersoalkan nanti ketika saya berhadapan di mahkamah Allah? Bagaimana Ustaz? Masya Allah, itu soalan betul bagus Jadi bila kita sebut tentang aircon tadi kan, bukan bermakna balik rumah ni aku tak boleh buka aircon ni siang-siang. Saya pun buka aircon. Aircon dengan kipas saya buka. Macam sekarang ni kita tengah panas pada pukul 12 lebih ni, boleh buka. Tapi jangan salah faham, maksudnya kalau dah tengah malam kan, ataupun dah sejuk, matikan ni sikit. Tapi soalan yang menarik juga, ni sekarang aku sebagai ibu bapa selalu kena ajar fardu ain, kena ajar solat, kena ajar ngaji. Lepas tu ustaz pula kata, kalau boleh ajarlah tentang persekitaran. Kalau saya tak ajar tentang persekitaran ni, saya berdosa tak sebagai ibu bapa? Bagi saya, kalau kita tidak membawa nilai yang baik, kadang-kadang persekitaran ni, dia bukan difahamkan mesti kita tumbuhkan pokok, mesti kita tidak bazir, mesti kita tumbuh pokok, mesti jaga elektrik. Dia kadang-kadang contoh-contoh seperti ini, ibu bapa tak ada kemahiran. Tak semua ada kemahiran, tak semua ada kesedaran. Tapi, kalau tentang pembaziran, kalau konsep pembaziran, kalau konsep tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, merenung bahawa alam raya sejagat ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, itu sebahagian dari tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik anak-anak. Itu menjadikan dia khalifah. Menjadikan dia khalifah, mesti dia peka dengan perkara-perkara sedemikian. Kalau kita mungkin pincang, pasal kita tak nak cakap terus dosa, maksiat. Alamak, aku sebagai ibu bapa, aku tak pernah pula cakap pasal benda-benda ni. Aku paling-paling cakap pasal jangan bazir, lihat alam raya jagat. Itu dah cukup lah. Tapi kalau kita ada kemahiran dan kesedaran yang lebih,
alangkah baiknya kita terangkan implikasinya, kepentingannya, sehingga mereka pun rasa, oh rupanya sangat penting. Tapi kalau tak sampai ke darjat itu, tak adalah jadi sampai dosa. Melainkan kalau tak mempersiapkan anaknya menjadi khalifah Allah, dan bahagian dari menjadi khalifah Allah adalah kesedaran terhadap pentingnya tidak ada pembaziran, pentingnya menjaga nikmat Allah. Nilai-nilai itu tetap kena ajar sebagai ibu bapa. Saya tertarik untuk refleksi berkenaan dengan sirah Nabawi. Bermaksud, kalau kita cakap berkenaan dengan mencintai alam, ada tak kisah-kisah Nabi yang mana ada contoh-contoh khusus? Sebab saya fahamkan dulu bila Rasul berperang, antara hal-hal yang dilarang oleh tentera Islam lakukan adalah menebang tanam-tanaman. Saya lihat itu sebagai satu preservation alam juga. Tapi ada tak cara-cara lain? Contohnya kita sebut berkenaan makan. Bagaimana cara makannya Nabi kita? Adakah berlebihan, atau saya dengar ada sepertiga dia makan, bagaimana diet dia dan sebagainya. Jadi mungkin bila kita dengar hal-hal ni, kita dapat juga terapkan dan juga kita dapat connect agama kita dengan mungkin contoh-contoh yang pernah dilakukan oleh Rasul zaman dahulu. Ya, Nabi kita sebutkan, walaupun dekat sungai yang mengalir ada pembaziran, walaupun dalam peperangan jangan potong atau tumbangkan pohon-pohonan. Ini dalam konteks perang tau, bukan konteks biasa. Konteks biasa apa lagi? Kerana Nabi tahu bahawa pohon-pohon ini, dia bukan hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia bukan hanya kerana estetik, kita panggil apa? Cantik lah. Cantik, ataupun landscaping. Zaman sekarang orang panggil landscaping kan, ada pohon. Dia bukan bab landscape, dia bukan bab ozone layer ataupun oksigen. Dia bab adalah, ini adalah kehidupan, tanda kebesaran Allah. Jangan melakukan sesuatu yang merosakkan. Dia lebih kepada jangan, bahasa kita, jangan menjahanamkan. Kamu jadi manusia dekat muka bumi ni, tolong jangan jahanamkan muka bumi Allah. Ini muka bumi Allah siapa punya? Siapa punya ni? Allah punya. Kamu datang sebagai perwakilan Allah untuk menjaga amanah. Awak bayangkan awak datang rumah kita, lepas tu tinggal, tolong jagakan rumah saya lepas tu kita rosakkan, kita jahanamkan, kita buat pembaziran, benda yang perlu lebih daripada keperluan kita gunakan. Ini termasuk di dalam merosakkan yang tadi saya sebutkan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Balik kepada soalan Zar. Jadi aku nak tengok Rasulullah punya kehidupan sedikit sebanyak supaya aku boleh relate lah dalam kehidupan aku. Satu, kita cakap pasal pohon, air. Makan Nabi Muhammad SAW. Makan Nabi menggunakan 3 jari. Betul tak? Ibu-ibu makan berapa jari? Kalau makan nasi kandar ke, nasi sambal goreng, 5 jari lah kan? Salah tak kalau kita makan 3 jari? Agak salah bagi sebahagian ulama. Pasal yang dimaksudkan 3 jari itu proportionalize. Maknanya kalau makan roti kan sesuai dengan 3 jari macam tu, kan? Tapi kalau kita nak makan 3 jari bolehlah, cuma tak kena. Awak makan mie pakai garpu ke chopstick, okey tak? Okey je, tak ada masalah. Bukan kita katakan tak ikut sunnah dan sebagainya. Tapi sunnahnya di sini adalah sukatan dia. 3 jari ni melambangkan sukatan yang agak tak nampak tamak lah. Kalau makan roti tu dengan 5 jari, kalau makan 2 jari pun tak nampak macam terlalu sikit. Jadi daripada 3 jari tu je dah menunjukkan satu sunnah yang mana kita ni kena sesuai kesederhanaan di dalam jamuan kita. Belum lagi tengok diet Nabi Muhammad SAW. Before going even into what is his meals, tengok 3 jari tu ulama sudah memberikan indikasi proportion dia tu cantik. Makan roti tu cantik lah 3 jari. Kalau makan roti 5 jari atau 2 tangan, dia macam agak canggung. Kalau 1 jari pun agak canggung. Tapi makanan itu dengan 3 jari menunjukkan bahawa kita kena ada proportion yang sederhana. Tentang makanan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW almost vegetarian, semi-vegetarian. Bukan maknanya kita ni tak boleh makan daging dan perkara-perkara tu. Daging tu baguslah, protein Tapi Nabi bukan seorang yang hari-hari makan daging, hari-hari makan mewah. Tidak.
Bahkan pernah diriwayatkan Nabi itu tak pernah kenyang sampai 2 hari berturut-turut. Maknanya ada hari yang Nabi lapar. tak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut. Maksudnya dia tak pernah full meal this day, besok full meal, and then third day pun full meal. Oh, okey. Dia 2 hari, mesti ada hari yang Nabi SAW macam kita zaman sekarang intermittent lah. Mesti panjangnya tak makan. Bukan hanya disebabkan tidak ada makan, tetapi juga disebabkan Nabi tak nak buat itu. Pasal ada riwayat-riwayat yang lain menunjukkan Rasulullah pernah dihidangkan dengan jamuan daging yang masak, lauk yang sedap-sedap. Nabi baca surah Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dia dapat lauk yang pada zaman tu kira mewah lah. Pada zaman kita, daging dengan lauk benda biasa. Macam dulu kita kecil-kecil kan, nak makan ayam, nak makan daging, nak makan biryani, nak makan apa, kena tunggu orang kahwin, tunggu majlis. Orang kata luxury lah. Luxury food. Kalau zaman sekarang bila-bila boleh kan. Jadi kita dah terlalu normalisasi dengan bila-bila, sampai tak hargai makan, sampai bazir. Jadi Rasulullah SAW, dalam saya nak sebutkan tentang kesederhanaannya, yang kita dah tahulah, Nabi kalau makan pun dengan 3 jari, Nabi berhenti sebelum kenyang. Nabi SAW sebutkan manusia ni, dia antara benda yang paling buruk dia masukkan dalam satu bekas dan tempat adalah dia masukkan dalam perutnya. Kan? Dia masuk. Sehingga kan Nabi kata paling maksimum biarlah 1/3 tu digunakan untuk makan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk angin. Tu paling maksimum. Bukan standard prosedur. Maksimum ni paling teruk pun macam tu. Dan yang saya tertarik tu bila orang hidangkan jamuan yang macam luxury tu, Nabi terus rasa insaf. Macam kita dapat makanan, kita alhamdulillah bersyukur, bagus. Tapi Nabi rasa insaf. Summa latus'aluna, ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kalau makan, ana abdun, aku ni seorang hamba Allah. Aku makan di lantai dan aku makan bersama-sama dengan kaum muslimin sehingga aku berkongsi, aku ni hamba Allah. I live like a slave because I am the slave of Allah Subhanahu Wa Taala. So itu sedikit gambaran, tapi bukan bermakna kita tak boleh makan luar, bukan bermakna kita makan kena rasa bersalah, tidak. Tapi ini gambaran bagaimana Nabi SAW dengan jamuan dan makan. Bersyukur, insaf, sederhana, tidak bazir. Dan ini pandangan kita terhadap jamuan makan, walaupun menunya, resepinya, bahan-bahannya berbeza di zaman sekarang. Jadi ini berbalik pada soalan yang sebenarnya saya nak bertanya. Berkenaan dengan makan, sukatannya begitu dan bagaimana tidak begitu mewah dan menjaga supaya tidak ada pembaziran. Tapi dalam budaya Melayu kita, Ustaz, bila kita pulang ke rumah, mak kita akan jamu kita. Makan 1 sendok nasi je. Makanlah 2. Mak masak tak sedap ke? Banyak pertanyaan akan ditanya. Bukan itu saja, malahan kalau kita pergi ke jamuan, ke kenduri kendara, ataupun pada hujung minggu, orang kahwin contohnya, kita makanlah berapa yang mencukupi untuk kita. Saudara mara akan bertanya, kenapa makan sikit? Makanlah banyak, makanlah lebih. Macam gitu je. Apakah antara peradaban yang boleh kita tonjolkan dalam keadaan sedemikian supaya kita tak menyakitkan hati tuan rumah? Betul. Dan supaya juga mereka memahami jiwa kita? Sebab saya terdengarlah ulama-ulama terdahulu ketika mereka menziarah sahabat-sahabat mereka, ketika diberikan jamuan yang besar, mereka ambil sukatan yang secukupnya, tapi ibarat macam diorang nampak slow, macam diorang makan tau, tapi sebenarnya movement dia tak ada. Dia makan sedikit dan begitu dan cukup sekadar optik sahaja. Betul. Jadi itu satu perkara yang baru yang saya pelajari. Macam tidak menyakitkan hati tuan rumah. Nampak seperti makan, lauknya sikit tapi dia spread, nampak seperti penuh tapi sebenarnya tidak. Tapi apa lagi peradaban yang boleh kita lakukan untuk menjaga hati manusia ni, Ustaz? Ya, terutama bila kita berhadapan dengan orang tua, dengan majlis walimah. Walimah tu maknanya daripada perkataan aulim walau bisya, ataupun daripada hadis Nabi. Walimah tolong urus kan. Perkataan Nabi kata dengan Abdul Rahman bin Auf, beliau bernikah, kemudian Nabi kata, kau bernikah, buatlah walimah walaupun kau sembelih seekor kambing. Aulim walau bisya. Jadi walimah tu maknanya kenduri makan lah. Jadi bila dah pergi walimah, sekali kita pula tak makan. I'm on a carnivore diet. Saya cuma makan daging je. I'm vegan. Dia tak makan apa-apa. Kadang-kadang tuan rumah tak semua faham.
Ada yang kata, alamak, engkau ni aku dah datang walimah, habis tak makan langsung, makan sikit. Melainkan kalau hari-hari puasa yang sunat, hari Ashura dia buat walimah, tu ada perbincangan ulama. Dia nak kecil hati ke tidak tu ada perbincangan ulama. Siapa suruh buat majlis walimah hari Ashura? Tu lain beza. Hari apa nama dia lagi? Hari Arafah. Hari Arafah kadang-kadang saya tengok ada orang buat majlis kahwin tapi dia tak sengaja. Terlupa usah orang semua puasa. Saya cakap dengan dia, awak buatlah paket. Kalau nak kasih orang makan, buat paket. Lagi dapat pahala awak. Orang berbuka dengan makanan awak. Itu cerita kalau hari berpuasa. Tapi ni orang datang rumah. Kadang-kadang kita datang rumah dia takkan nak perut kosong. Takkan nak, tak apalah. Kat sana nanti aku bedal lah, makan lah. Jadi aku tak makan dulu. Takkan nak buat macam itu. Kita biasalah, tak ada expectation kan. Bila dah makan sampai sana, dia sajikan. Lain kalau kita memang tahu, makcik kita ni memang masak. Tu bolehlah kita lapar-laparkan diri. Ini cerita Zani maksudnya, aku biasa-biasa. Aku datang, sekali kena makan. Mak bapak pun cakap makan sikit. Orang pun makan sikit. Saya rasa pertama, taklah sampai kita kena rigid. Kita pergi walimah pun bukan setiap hari. Betul tak? Kita pergi, mak bapak kita cakap tu pun bukanlah sampai setiap hari kan. Sesekali kita ikutlah cakap dia. Tak apa, sesekali ikut. Tapi kedua, yang macam saya sebutkan tadi, kita nak kena tunjukkan sebenarnya kita menghargai. Tak mesti kita makan semua lauk. Kita tunjuk kita hargai. Sedapnya, siapa masak ni? Alamak, saya sebenarnya makan banyak tak boleh. Kalau bungkus boleh tak? Action kacau-kacau. Tapi jangan minta betul-betul lah. Okay. Tapi maksudnya memberikan penghargaan. Dan makan itu skill tu. Saya rasa saya kena belajar skill tu. Skill dia duduk-duduk kan. Duduk sembang tapi makan sikit kan. Tu orang ada skill tu boleh. Tapi kalau dengan makcik-makcik kita dia nampak juga. Dia berbual-berbual mata dia nampak juga. Satu ketul aja daging. Satu ketul daging kita makan pun dia nampak. Saya tak payah jauh-jauh Tadi saya daripada majlis nikahkan orang. Mati-mati saya tolak. Tapi pasal ada masa kan, dia kata, kena makan. Dia panggil orang duduk, temankan makan. Dan sampai situ saya cakap, saya ambil air dengan kuih-kuih. Dia ambilkan juga. Nak macam mana? Saya akan makan juga sikit. Tapi, termaaf kalau tak habis saya ada acara-acara sampai petang ni hari. Tak apa. Kadang-kadang mereka kalau dah siapkan, kita tak habis, tak jadi masalah. Tapi kita duduk makan, kerana dalam agama, kita beri peluang untuk dia saji juga, untuk jaga hati dia juga. Cuma macam Zah bagus senang kadang orang tahu you jaga you punya health. Orang nak pelawa-pelawa nak ajak makan pun kita tak akan rasa kecil hati. Jom Zah kita lepak mamak ke apa-apa. Saya tak akan rasa kecil hati. Pasal dia daripada first point dia dah letak macam mana peribadi dan prinsip dia untuk jaga makan. Sesekali mungkin ada cheat day. Tapi untuk buat ni dekat keluarga, untuk buat ni dekat masyarakat yang kurang jelas, itu adalah budi bicara yang kita kena tengok lah. Jadi ambil kesempatan ni kepada orang-orang tua kita yang hadir khususnya, kalaupun kita hati besar nak beri makan, kalau dia tolak, kalau dia enggan, tak bermakna dia tu tak nak makan. Kadang-kadang dia pun ada gout, dia tak boleh makan ni. Kadang-kadang dia ada penyakit ni, tak boleh makan tu. Jadi yang penting dari posisi yang nak berikan pun sama. Aku niat ikhlas, aku nak kasih kerana Nabi suruh aku hormat tetamu. Ni walimah majlis makan. Tapi kalau orang enggan, orang tolak, aku tak payah nak kecil hati. Aku dah dapat pahala dah nak siapkan dia. Saya rasa dua-dua pihak kena main peranan juga. Macam you lebih kepada pihak macam mana kita kan. Tapi pihak yang selalu bagi pun mesti ada kesedaran bahawa ada kalanya orang makan sikit bukan diet. Tapi dia tu nak cuba terapkan tidak ada pembaziran dan kebiasaan mengambil lebih daripada apa yang dia perlukan. Bisa sekali okeylah, jangan rigid sangatlah. Saya lihat agama Islam ni keindahan yang Ustaz gambarkan, ada banyak peluang untuk kita mendapatkan pahala. Menjaga hati tetamu, menjaga hati tuan rumah, kita dapat pahala. Betul. Tak makan lebih, kekang daripada pembaziran, pahala yang Allah berikan. Sebagai tuan rumah, menghidangkan makanan dan menjamu orang-orang yang hadir juga adalah peluang untuk berpahala. Jadi kiri dan kanan mana-mana. Orang kata tu kalau kita bijak untuk melihat ia sebagai satu peluang beribadah dan mengabdikan diri kita pada Allah, maka itulah peluang kita yang sebenarnya, Ustaz. Mungkin dapat kita rangkumkan perbicaraan kita sebab saya lihat Zuhur jam 1.06 kan? Jadi ada sedikit masa untuk mereka kalau nak berkemas untuk jemaah yang bakal hadir. Jadi hari ini banyak yang telah pun kita bincangkan, lebih
saya rasa 45 minit Betul. berbincang berkenaan dengan alam. Kita taklah cakap berkenaan dengan orang kata tu factory-factory yang mengeluarkan asap-asap kepul, sebab itu bukan antara daya kita untuk mengekang ataupun hentikan. Kita mulakan dengan apa yang boleh kita lakukan sebagai orang Islam untuk menjaga alam sekitaran kita. Dan saya difahamkan bila kita menjaga alam kita, kita preserve alam kita untuk generasi akan datang, itu juga satu bentuk sedekah ataupun bagaimana Ustaz? Betul. Subhanallah. Sebagai kesimpulan pada pertemuan kita hari ini, jarang-jaranglah kita cerita tajuk mengenai ini kan dalam sebuah setting. Jadi kalau kita dah tahu jarang-jarang tajuk seperti ini, maksudnya kesimpulannya adalah apabila ada tajuk-tajuk dan inisiatif-inisiatif seperti ini, kita hadir dengan niat menuntut ilmu, ibadah dan amal. Seperti mana kalau ada acara-acara dan majlis ilmu yang tajuknya mengenai perkara ritual, tajuknya mengenai selawat, tajuknya mengenai Al-Quran, tajuknya mengenai keluarga, sama juga. Pasal ada setengah kita rasa macam ini semua apa buat-buat pasal air ni, PUB punya agenda ni agaknya pasal reservoir. Tidak. Agenda orang Muslim, the highest objective of syariah, antaranya tadi saya sebutkan maqasidus syariah, tujuan syariat ini diadakan. Salah satu yang boleh membantu untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah menjaga persekitaran. Itu kesimpulannya. Datang dengan niat ibadah. Kedua yang saya sebutkan, kapasiti kita, kemampuan kita, apa yang kita boleh buat, pegang 1, 2, 3 benda. Walaupun nak cuci ayam, walaupun nak pergi pasar pakai plastik, walaupun nak pakai botol yang tak pakai plastik, walaupun kita ambil wuduk dengan air yang sedikit, walaupun elektrik kita jaga, walaupun aircon tu 18 tu kalau dah malam kita tinggikan. Benda kecil-kecil ini yang halus-halus, Allah latif, Allah itu maha halus. Dan akhir sekali juga saya ucapkan terima kasih kepada Masjid Anggulia dan juga tuan-tuan dan ibu-ibu kerana hadir dan juga mengadakan inisiatif seperti ini. Datangnya kita dalam majlis ini, pergi kat mana-mana ni, itu adalah satu kesedaran untuk kita membuka lebih luas ruang-ruang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat jaga elektrik. Rupanya ibadah, rupanya ini mungkin yang buat aku masuk syurga. Mungkin. Dan akhir sekali yang ingin kita sebutkan, ini semua adalah tanda kebesaran Allah. Alam raya ni tanda kebesaran Allah. Takkan awak nak rosakkan tanda kebesaran Allah. Allah suruh renung tanda kebesarannya. Awak adalah tak jaga, tak makmurkan, tak biarkan, tak baguskan. Awak merosakkan pula tanda kebesaran Allah, sedangkan awak adalah perwakilan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu sebagai kesimpulan. Mungkin akhir kalam daripada Puan Zahra. Terima kasih Ustaz atas masa yang Ustaz luangkan. Terima kasih kepada para jemaah yang sudi hadirkan diri. Semoga bermanfaat sesi perkongsian ini dan semoga kita bawa pulang satu perkara yang dapat kita lakukan di rumah dan juga kita terapkan dalam keluarga kita, insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.